18,000 jenis penyakit. Ada yang kronik, ada yang biasa-biasa. Sama-sama? Ada yang kronik, ada yang biasa-biasa. Alright? Okey. Kalau anda sihat, anda tak nak jatuh sakit ke? Kalau kita sihat, kita tak nak jatuh sakit. Apa yang kita buat? Kita kena buat preventif. Kita kena buat apa? Preventif. Betul tak? Supaya daripada sihat, kita tak akan jatuh sakit. Betul ke betul? Maksudnya anda kena buat preventif. Faham? Apa itu preventif? Mencegah daripada jatuh sakit. Prevent. Alright? Now, kalau anda sakit, anda mau sembuh kembali ke? Anda kena melalui satu isu terapi. Anda kena melalui satu terapi untuk menyembuhkan diri anda. Betul? Ini adalah 2 minit saja. Tak payah cerita panjang lebar. Kita lahir sama-sama. Bila kita lahir, kita telah diberi kesihatan yang terbaik. Bila kita tak jaga daripada sihat, kita boleh jatuh sakit. Dan dunia ini ada 18,000 penyakit. 18,000 penyakit. Ya. Kalau kita tak nak jatuh sakit, kita kena buat preventif. Correct? Nah, bila dah jatuh sakit, kita nak sembuh kembali. Kita kena melalui proses terapi. Ada proses. Setuju tak? Setuju? Dapatkan persetujuan. Sebelum anda cerita produk kita, ini cerita tentang kesihatan. Faham tak? Semua orang boleh cerita ni kan? Okey. Nah, untuk preventif, kita kena ada makanan-makanan yang kita kena makan ke? Suplemen ke? Alright? Kita kena exercise dan sebagainya macam kan? Dan bila kita sakit, kita kena melalui terapi untuk sihat kita. Okey. Terima kasih. Ada 6 jenis terapi utama. Sama-sama. Ada 6 terapi utama. Ada 6 jenis terapi utama.